Okey, sekarang ni saya naik e-hailing bersama dengan abang ni lah. Apa nama bang? Abang Zaidi. Abang Zaidi, alright. Okey, Abang Zaidi pakai Digi. Saya pakai Tone Wow. Maksudnya Celcom kita sama, Celcom Digi lah kan. Top up pun sama, boleh top up Digi. Tapi kita boleh tengok kat sini berapakah beza kelajuan Mbps-nya. Alright. Jadi sebenarnya yang membuatkan laju adalah kawasan support 5G, handphone support 5G dan SIM card 5G. Kita boleh dapat high speed, alright ya, yang tanpa sekatan lah. Okey, cuba abang tekan lagi sekali bang, kau dapat berapa? Kita try sekali sebab biasalah dekat highway ni dia lari-lari kan. Ini mungkin kawasan 160. Tengok abang tu. Okay. Abang tu pergi 200. Maksudnya kita guna coverage yang sama. 190. Okey, saya punya dapat 160. Okey, saya tekan lagi sekali. Right, contoh bagi puas hati punya kita. Saya pergi sampai pergi 200 lebih 300. Okey. Nampak kan perbezaannya. Siapa yang berminat bolehlah dapatkan info lanjut daripada rakan yang share video ni. 390. Cuba abang tekan lagi bang. Kita bagi puas hati betul. Okey. Dia pun sama juga 6 pergi dah lebih. Tengok ya. 500. Okey, tak apa. Saya tekan lagi. Maksudnya kat sini kawasan support 5G ni. Okey. Okey, abang punya berapa? 470. Saya punya lebih kurang je. 480. Sama sebab kita coverage dia adalah sama, lebih kurang lah. Jadi kepada yang berminat nak gunakan SIM card Tone Wow, alright, anda boleh dapatkan, boleh hubungi kepada rakan yang memperkenalkan bisnes ini kepada anda. Alright, contohnya SIM card boleh kekalkan nombor lama. Okey, kita ada SIM card memory special. Kita ada SIM card Lite, Pro dan juga B-Spec. Okey. Hari ini sebenarnya saya baru balik daripada BOP dekat Alostar. Yang habis banyak sebenarnya SIM card BIS. Alright, jumpa anda di WhatsApp ataupun kontak orang yang share video ini kepada anda. Terima kasih. Saya Habib Hafiz, dealer Tone Wow, alright, speaker, salah seorang speaker di Jejak Usahawan Kedah, Melaka dan juga Ipoh. Nombor talian saya adalah 011692104008 atau anda rujuk kepada rakan yang menggunakan bisnes ini kepada anda. Terima kasih.